Perodua Kenari 2026 kembali sebagai sebuah MPV kompak ikonik yang telah diberi nafas baharu dengan gabungan reka bentuk moden teknologi terkini dan keselesaan yang lebih baik untuk kegunaan harian di Malaysia. Model ini masih mengekalkan identiti Kenari sebagai kenderaan kecil yang praktikal tetapi kini hadir dengan penambahbaikan besar dari segi penampilan dan ciri moden supaya lebih relevan untuk pengguna masa kini. Dari segi luaran, perodua Kenari 2026 tampil lebih segar dan moden dengan bentuk badan tinggi yang masih mengekalkan ruang dalaman maksimum. Bahagian hadapan menerima lampu LED baharu yang lebih tajam serta grill ringkas tetapi kemas memberikan imej lebih moden dan mesra. Bandar garisan badan kelihatan lebih aerodinamik manakala bumper direka semula untuk memberi rupa yang lebih kukuh dan stabil. Rim alloy baharu menambah sentuhan gaya yang lebih menarik walaupun saiz kenderaan ini masih kompak. Masuk ke dalam kabin, perodua Kenari 2026 menawarkan ruang dalaman yang sangat praktikal dan luas untuk saiznya. Tempat duduk direka dengan susunan fleksibel yang boleh dilipat untuk memberi ruang kargo tambahan sesuai untuk membawa barangan harian atau perjalanan keluarga kecil. Papan pemuka direka semula dengan gaya minimalis moden dan skrin infotainment sentuh yang menyokong sambungan telefon pintar seperti Apple CarPlay dan Android Auto. Ruang kepala yang tinggi menjadikan kabin terasa lebih lapang dan selesa untuk semua penumpang. Dari segi prestasi, perodua Kenari 2026 dijangka menggunakan enjin kecil yang sangat jimat bahan api sesuai untuk pemanduan bandar. Enjin ini memberikan pemanduan yang lancar dan mudah dikawal. Transmisi automatik CVT membantu menjadikan pemanduan lebih selesa terutama dalam kesesakan trafik. Steering yang ringan memudahkan pemanduan di kawasan sempit menjadikan Kenari 2026 sangat sesuai untuk pengguna baru, pelajar dan keluarga kecil. Sistem suspensi juga telah ditambah baik untuk memberikan keselesaan yang lebih stabil. Ciri keselamatan turut diberi perhatian dalam perodua Kenari 2026. Model ini dilengkapi dengan sistem brek anti kunci ABS, kawalan kestabilan kenderaan, bantuan mula mendaki serta beg udara untuk pemandu dan penumpang. Kamera undur dan sensor parkir turut membantu pemandu ketika meletakkan kenderaan di kawasan sempit menjadikan pengalaman pemanduan lebih selamat dan yakin. Selain itu, perodua Kenari 2026 turut menawarkan ciri praktikal seperti penghawa dingin automatik, port USB, pengecasan peranti dan ruang simpanan yang banyak di dalam kabin. Kos penyelenggaraan yang rendah serta penggunaan bahan api yang jimat menjadikan Kenari 2026 sebuah pilihan ekonomi yang sangat sesuai untuk kegunaan harian di bandar. Secara keseluruhan, perodua Kenari 2026 adalah kenderaan kompak yang menawarkan ruang luas, keselesaan, praktikaliti dan penjimatan kos dalam satu pakej yang mudah dimiliki. Adakah perodua Kenari 2026 ini mampu menjadi pilihan terbaik untuk kegunaan bandar anda?